Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk jana pendapatan pasif menggunakan platform Shopee, TikTok dan juga Lazada. Untuk itu kita akan menggunakan sebuah aplikasi iaitu nama dia Mova. Sebelum tu apakah yang akan anda belajar dalam video ni? Yang pertama, apa itu Mova? Yang kedua, cara dapatkan cashback, peluang bisnes dan juga buat duit, pelan pemasaran, apakah Mova MLM halal ataupun haram. Okey, bagaimana untuk mula dan apa nak buat selepas anda jadi affiliate partner ataupun apabila anda dah join ni, apa anda nak kena buat. Jadi apa itu Mova? Sebuah aplikasi cashback percuma. Maksudnya apa? Maksudnya anda boleh guna aplikasi ni secara percuma sahaja untuk dapatkan cashback. Cashback daripada mana? Daripada Shopee, daripada TikTok dan juga Lazada. Maksudnya anda membuat pembelian di Shopee, anda buat pembelian di TikTok ataupun Lazada dan anda akan dapat cashback apabila menggunakan aplikasi Mova ini. Okey, yang kedua ini boleh digunakan untuk pembelian di Shopee, TikTok dan Lazada. Cuma Lazada ni masih lagi dalam proses, tetapi sudah ada press conference yang dibuat oleh pihak Mova dan juga Lazada yang menyatakan bahawa mereka bekerjasamalah. Seterusnya, cashback boleh ditransfer ke akaun bank anda sendiri. Alright, maknanya daripada cashback tu anda boleh dapat baliklah duit anda dan masuk balik ke akaun bank anda. Seterusnya, dari mana datangnya cashback tu? Cashback itu datangnya daripada kos marketing ataupun commission yang diberikan oleh seller. Setiap orang yang menjual dalam Shopee ke TikTok ataupun Lazada ni, dia ada sebahagian peruntukan yang diletakkan untuk bajet iklan. Okey, so bajet iklan ni ataupun bajet marketing inilah yang diberikan komisen kepada pengiklanan, kepada orang yang buat cashback, kepada affiliate dan sebagainya. So daripada situlah kita akan dapat cashback. Dan Mova menawarkan peluang untuk jana pendapatan tambahan. So yang ini sebenarnya yang kita nak belajar. Sebab apa? Sebab kita nak buat pendapatan pasif menggunakan 3 platform ni. Macam mana cara nak dapatkan cashback tu? Simple saja, pilih produk yang nak dibeli sama ada di Shopee ataupun TikTok. Lazada saya tak letak lagi sebab Lazada belum lagi selesai. Seterusnya, copy link produk dan paste di Mova. Contohnya anda tengok dekat Shopee ni, so anda copy link ataupun anda pergi dekat TikTok, anda copy link and then anda buka aplikasi Mova. Paste link di situ. Okey, selepas anda paste link, dia akan keluar, maknanya dia akan convert link lah kepada link yang baru dan dia akan hantar anda kembali ke halaman produk tersebut. So selepas anda dapat masuk ke halaman produk tersebut, tak kisahlah Shopee ke ataupun TikTok, kemudian anda boleh buat pembelian macam biasa di Shopee ataupun di TikTok. Okey. Seterusnya, cashback akan direkodkan dan diproses. Okey, biasanya ambil masa sehari lah. Maknanya hari ni anda beli, esok barulah dia maklumkan yang anda berjaya mendapat cashback ataupun anda berjaya merekodkan jualan tersebut. Seterusnya, cashback boleh dikeluarkan bila sudah komplit. Bukan hari ni beli, esok terus dapat cashback. Cashback itu anda akan terima selepas anda terima barang. Terima barang yang anda dah beli tu, benda tu dah selesai, tak ada refund dan sebagainya, cashback tu akan diberikan kepada anda. Minima withdraw, okay, nak transfer ke akaun bank anda adalah minima dia RM10 dan manakala charge transaksi adalah RM1.50. Ini biasalah kita ada charge lah untuk pihak payment gateway. Terusnya, contoh cashback dari Shopee dan TikTok. Kalau anda tengok dekat sini, ini daripada Shopee. So kalau kita copy link dan masukkan ke dalam Mova, Mova akan convert dan tunjukkan kepada kita berapakah cashback yang kita dapat. Sebagai contoh, ini tisu gantung ni. So harga dia RM18.88 dan kita akan dapat 40 sen cashback. Harga ni bukanlah harga yang ditetapkan oleh Mova. So selepas anda masuk dalam Shopee ataupun TikTok, anda akan nampak harga yang sebenarnya lah daripada Shopee ataupun TikTok. Seterusnya, ini adalah tilam. So letak harga dekat sini RM233. So kalau anda beli dekat Shopee, mungkin harga dia dalam 170 macam tu je. Estimate cashback adalah RM5. So cashback ni dia akan bagi mengikut rate. Okey, dekat sini berapa persen. Contohnya yang ini 2.16%. So 2.16% ni ikut harga semasa produk dijual. So ini daripada TikTok. Kalau tengok kat sini ada logo TikTok tu. So anda akan dapat 10% dekat sini. Maknanya kurma ni harga RM31.90, anda akan dapat RM3.44.
Ini mesti bentung harga produk RM60, anda dapat 7.21%, iaitu RM4.32. Ini cashback yang kita akan dapat. So boleh guna percuma saja, dapat balik duit kan. Rugilah kalau tak nak, sebab kita memang sekarang ni belanja secara online. Mowa menyediakan peluang menjadi affiliate partner. So anda perlu upgrade untuk dapatkan akaun affiliate partner ni, sebab anda akan dapat dashboard yang berbeza dengan user biasalah. Dan apa yang akan anda dapat? Yang pertama, anda dapat invite orang jadi user Mowa secara percuma. Kalau anda tengok tadi kan, apa yang saya terangkan kepada anda adalah Mowa ini sebuah aplikasi cashback secara percuma. Maknanya semua orang boleh guna tanpa sebarang charge. Tetapi kalau anda nak jadi partner Mowa ni, ataupun anda naklah keuntungan kan daripada orang-orang yang anda invite, maka anda kena upgrade lah jadi account partner. Dan selepas itu anda boleh invite orang guna secara percuma. Anda tak perlu jual pun account Mowa ni. Anda tak perlu pun ajak orang suruh jadi buat bisnes dan sebagainya. Anda ajak dia orang guna sahaja Mowa. So apa yang akan anda dapat? Anda akan dapat 20% daripada cashback yang mereka dapat. Okey. So kalau tengok dekat sini kita balik ke sini, kalaulah dia dapat RM5, pengguna anda lah, anda invite dia dapat RM5, anda akan dapat 20%. 20% berapa? Anda akan dapat lebih kurang RM1. Okey, lebih kurang macam itulah. So kita akan dapat 20% daripada pengguna kita selama-lamanya. Maksudnya kalau kita invite 100 orang join Mowa under kita ni, mereka semua ni adalah pengguna biasa. Dia orang tak payah upgrade pun, dia orang tak payah nak beli akaun Mowa dan sebagainya. Dia orang guna saja, belanja di Shopee, belanja di TikTok, belanja di Lazada kan. Kemudian dia orang dapat cashback. So daripada cashback yang dia orang dapat tu, anda akan dapat 20%. Katakanlah macam produk tu harga RM100. So siapa-siapa yang menjual produk ini daripada Shopee, TikTok ataupun Lazada akan diberikan 10% keuntungan. Mowa akan dapat RM10. So Mowa berikan kepada user yang membeli tadi, 6% diberikan kepada user. Maknanya user akan dapat RM6, Mowa akan dapat RM4. Kita akan dapat 20% daripada RM6 yang diperolehi oleh user tadi, lebih kurang RM1.20 kita akan dapat diberikan oleh Mowa kepada kita, sebab kita dah jadi partner dia. So seterusnya, user anda kekal sebagai pelanggan anda, commission jualan affiliate partner Mowa. So tadi saya ceritakan tentang produk kan, maknanya bila user membeli produk dia dapat cashback, anda dapat commission lah. Tapi dalam masa yang sama, kalaulah user tu dia nak buat bisnes juga kan, dia nak jana pendapatan juga, dia nak jadi partner juga, so dia pun upgrade account juga, so anda pun dapat commission jugalah. Jadi mari kita tengok sikit pelan pemasaran affiliate partner Mowa ni. Anda akan dapat dua potensi pendapatan, iaitu dari pengguna percuma dan juga affiliate partner. So pengguna percuma selamanya mereka yang daftar di bawah anda ini adalah pelanggan anda lah. Kemudian apabila mereka dapat cashback daripada pembelian mereka tu, anda akan dapat 20% seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi. Contoh, mereka belanja 100 sebulan, anda akan dapat RM20 sebulan. So kalau ada 100 orang, maka anda akan dapat RM2,000 lah. Kalau dia orang masing-masing ni dapat cashback RM100 daripada 100 orang ni, masing-masing dapat RM100 cashback sebulan. Kira tinggi dah tu kan. Ini contoh lah. Okay, anda akan dapat RM2,000. Okay, yang kedua adalah potensi pendapatan daripada orang-orang user anda ni yang nak menjadi affiliate juga, yang nak menjadi partner juga. So bila dia upgrade account, anda akan dapat yang untuk level pertama anda akan dapat RM75, level kedua anda akan dapat RM30, level ketiga RM10. Mowa berikan commission kepada kita sehingga 3 level. So bila mereka jadi affiliate partner, maknanya mereka duduk bawah kita, betul tak? So bila mereka duduk bawah kita, mereka pun akan cari user juga. So bila mereka cari user di bawah mereka tu akan jadi level kedua kita. Dan seterusnya lah sampai level yang ketiga, mereka akan jadi level yang ketiga kita. Jadi level 1, level 2, level 3 untuk pembelian yang macam ni kan, pembelian tadi ni, belanja di Shopee, TikTok dan juga Lazada ni, maka kita akan dapat 20% daripada setiap level lah. Berapa dia orang dapat, kita akan dapat 20% daripada apa yang dia orang dapat. Commission 3 level hanya akan dapat setelah anda ada 10 orang affiliate partner di bawah anda. Jadi ini ada syarat dia lah, nak dapat 3 level ni setelah anda ada 10 orang affiliate partner. Kalau anda ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, anda tak dapat lagi lah 3 level ni. So itu saja, simple saja pelan pemasaran Mowa ni. Tetapi ini memberikan impact ataupun income yang
agak lumayan lah sebenarnya. Alright, seterusnya, adakah MOVA MLM halal ataupun haram? So kalau kita tengok tadi ni kan, untuk plan affiliate partner ni macam ada level-level kan. Jadi kita tengok secara asasnya MOVA ada konsep jualan bertingkat. Maknanya memang MOVA ni dia adalah konsep macam MLM tu. Cuma dia tidak cukup syarat untuk menjadi MLM kerana tidak mempunyai produk fizikal dan banyak lagi faktor lain lah. Seterusnya, MLM atau jualan bertingkat bukanlah sesuatu yang haram. So kena faham MLM tu sendiri tidak haram. Ramai orang bila kadang-kadang dia tengok jualan bertingkat ni MLM kan. So MLM tu sendiri tidak haram. Cuma kalau ada sistem piramid, Ponzi scheme dan headhunting, maka jadilah haram. So kalau kita tengok dekat sini, keputusan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Kalau tengok dekat sini ni, konsep struktur dan undang-undang perniagaan multi-level marketing yang diluluskan oleh kerajaan adalah harus. Yang diluluskan oleh kerajaan maknanya macam KPDN lah. Okay? Harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Contoh sistem yang haram. Yang pertama, bayar untuk jadi ahli dan dapat peluang apa? Peluang cari ahli baru. Okey. Dia bayar tu untuk cari ahli baru. So selepas dia bayar, bayaran itu hanya untuk dapatkan keahlian tanpa produk. Okey. Kadang-kadang ada produk tapi hanya wayang, tak bermanfaat pun. Kadang-kadang adalah produk kan, tetapi benda tu wayang saja. Kadang-kadang tak sesuai dengan harga pun. Barang tu simple je tetapi harga mahal gila. So benda tu wayang saja sebenarnya. Dapat komisen dari bayaran ahli baru. Okey, dan dia maknanya dia dapat komisen dengan ahli-ahli yang baru lah. Kemudian dan proses ini berulang sehingga beberapa level. Maknanya proses ni, yang level pertama ni dia bayar dulu untuk jadi member, dapat sistem untuk tarik orang baru. So bila orang baru register, so dia dapat lagi income. Macam ada juga dalam MOVA tadi kan. Kejap lagi saya cerita. Tapi yang ini jelas ini kena faham dulu. Sesungguhnya tanpa jualan produk, tanpa manfaat yang jelas. Tidak ada manfaat yang jelas. Kemudian inilah sistem piramid dan Ponzi scheme dan juga headhunting yang jatuh haram hukum dia. Join, tarik orang, daftar, bayar, kita untung. Lepas tu orang tu kena tarik orang lagi, okey, kita untung. Okey. Seterusnya, orang mula-mula sahaja yang akan untung, orang yang terakhir akan rugilah. Ini daripada government sendiri. Ya, tanda-tanda yang pertama, skim ini menjanjikan pulangan tinggi daripada pelaburan kecil tanpa sebarang risiko. Tanda yang kedua, ahli dijanjikan komisen apabila membawa rakan atau ahli keluarga untuk melabur. Jadi bila kita dah jadi ahli ni, kita kena cari kawan-kawan, rakan-rakan, partner-partner, kawan-kawan kita lah kan, untuk melabur lagi. Seterusnya, skim ini selalunya memerlukan bayaran pendahuluan. Syarikat berdaftar tetapi tidak dikawal selia oleh Bank Negara atau Suruhanjaya Security Malaysia. Yang kelima, mereka menawarkan pulangan lebih tinggi jika anda tidak membawa pulang produk. Maksudnya kalau tak ambil produk, income lebih besar. Itulah maksudnya sebenarnya bisnes ini. Dia bukanlah bisnes, dia adalah Ponzi scheme. Tarik duit orang, cari orang untuk apa? Untuk bayar, lepas tu join sistem and then cari orang baru untuk join lagi. So macam apa beza dengan MOVA kan? Jom kita tengok. Yang pertama, bayar untuk jadi affiliate partner. Okay, MOVA pun sama kan, kena bayar juga sebab nak jadi affiliate partner ni. Tetapi kita bayar untuk apa? Kita beli SaaS. Apa itu SaaS? SaaS itu adalah Software as a Service. Maknanya kita membeli sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi, sistem aplikasi ni untuk apa? Untuk mendapat akses untuk bina pelanggan sendiri, seperti memiliki aplikasi cashback sendiri. So sekarang ni anda tengok peluang ataupun bisnes aplikasi cashback ni berpotensi besar. Boleh ke anda nak buat sendiri? Nak buat sendiri apps itu? Boleh. Tetapi masalahnya bukannya senang, nak menguruskan, kerja teknikal lagi, kos lagi tinggi kan. Jadi barang ini ataupun bisnes ini, sebuah aplikasi yang memberikan cashback kepada orang ni, ada nilai dia, ada potensi dia, ada value dia, ada manfaat dia dan ada keuntungan dia. Maka kita beli untuk dapatkan akses itu, maka benda tu adalah munasabah, benda tu adalah sah. Dia seolah-olah kita membeli aplikasi sendiri sebab menawarkan app cashback kepada orang ramai secara percuma. Sebab bila kita dah beli, kita boleh gunakan untuk tarik orang, gunakan MOVA secara percuma. Kita tak tarik dia suruh bayar ke, belanja ke, melabur ke, tak ada
Belanja tu lah, ialah kena belanja lah. Tapi belanja bukan di Mova, belanja di Shopee, belanja di TikTok, belanja di Lazada seperti mana yang mereka dah biasa buat. Maknanya sebelum ni mereka beli Pampers dalam Shopee. So sekarang ni beli sama dalam Shopee juga, cuma sebelum itu gunakan Mova untuk dapat cashback. So aplikasi ini bermanfaat, kan boleh dijual. Jadi bila benda yang bermanfaat yang boleh dijual, kita beli, kita upgrade sebagai partner, maka kita beli sesuatu yang jelas. Bukan seperti Ponzi scheme tadi yang tidak ada produk yang jelas. Seterusnya, komisen atas jualan produk dari pembelian user. Komisen kita dapat adalah 20% daripada apa? Daripada pembelian user daripada barang-barang dalam Shopee, TikTok dan Lazada. Maknanya dia beli barang, dia beli produk dan kita dapat komisen 20%. Dan 20% komisen tu datang daripada mana? Datangnya daripada komisen yang diberikan oleh seller ataupun platform tersebut. Platform seperti Shopee, Lazada dan TikTok lah. Kan dia orang memang kalau ada siapa-siapa affiliate tolong jual ataupun bantu dia orang membuat jualan, dia orang bagilah komisen. So yang dapat komisen tu adalah Mova. So Mova berikan sebahagian kepada user sebagai cashback. Dan kita sebagai partner Mova dapat 20%. Begitu. Okey, seterusnya 20% dari jumlah cashback yang user dapat diberikan oleh syarikat. Okey. Tanpa cari ahli berbayar yang baru pun masih boleh untung. Okay, kalau kita tidak ada sistem ni pun, sistem affiliate partner ni, kan user percuma ni pun, kita dah boleh untung. Memang untung. Sebab apa? Sebab saya dah buat. Okay? Sebab saya dah buat dan saya dah untung pun daripada hasil jualan produk ni berbanding dengan pembelian saya untuk mendapatkan akaun partner Mova ni. Seterusnya, terbukti ramai yang sudah untung balik modal hasil dari komisen jualan ini. Jualan ini ni jualan produk lah, kan, bukan jualan aplikasi Mova semata-mata. Seterusnya, komisen juga diberikan jika user beli ataupun upgrade affiliate partner. Kan, maknanya selepas kita dah invite orang, so mereka nak upgrade, mereka nak jadi partner juga. Jadi kita yang invite, takkanlah kita tak dapat komisen, kan? So Mova beri komisen juga kepada kita. Jadi untuk nampak lebih jelas, kita tengok kat sini ekosistem bisnes Mova ni. So Mova adalah aplikasi cashback dan semua orang boleh guna secara percuma. Kemudian kita ni nak buat bisnes. Mova menawarkan peluang menjadi partner. Anda pun belilah akaun partner. So bila anda beli akaun partner ni, anda boleh buat apa? Anda boleh dapat bina pengguna anda sendiri. So ini user apa? User percuma. Seolah-olah anda dah duplicate aplikasi Mova ni menjadi aplikasi anda sendiri. Dan anda boleh kumpul anda punya user-user anda sendiri, kan. Kalau dekat Mova ni, dia punya user dia lah. Kalau kita punya user yang kita tarik, yang kita invite apa, ialah bisnes kita, kan. Bila bisnes kita ni, orang-orang yang daftar dengan bisnes kita, maka customer kita lah. So kita dapat apa? Dapat 20% keuntungan daripada cashback user anda. Okay, dia orang membeli, belanja dan sebagainya, dia orang dapat cashback, dia orang dapat manfaat. Dia orang dapat manfaat, kita dapat 20%. So adakah berbaloi untuk beli produk ini? Adakah berbaloi untuk kita jadi partner? Bagi saya berbaloi lah. Kan, berbaloi lah sebab saya boleh dapat passive income daripada pembelian oleh user-user saya. Dan user saya ni tak perlu bayar saya apa-apa pun. Percuma je dia guna. Okay? So nampak benda ni adalah jelas dan pembelian kita adalah jelas. So bila begitu, tiba-tibalah user ni, macam best pula, kan. Aku nak cari orang jugalah. Aku nak ajaklah ahli keluarga aku apa semua, kan. Jadi mereka pun upgrade juga, jadilah partner dengan Mova ni. So mereka dapatlah aplikasi mereka sendiri untuk kumpul tim mereka sendiri. Jadi bila dia beli, kita dapatlah komisen. Okay, anda dapatlah komisen daripada hasil pembelian produk ini. Kan, ini beli produk, ini beli Mova. Yang tadi ni dia beli barang, kan. Kita punya dapat 20% ni dia beli barang dekat Shopee. Okey, jadi akaun affiliate partner ada servis yang bermanfaat untuk dibeli. Itu yang pertama. Maka ia boleh dijual secara sah. Kan, akaun Mova ni boleh dijual secara sah. Produk yang dijual juga adalah secara sah. Boleh diberikan komisen secara sah. Maksudnya, bila Mova ni boleh dibeli secara sah, ada manfaat dia, pembelian itu bermanfaat, maka benda ni bolehlah diberikan komisen kepada orang-orang yang menjualnya. Lepas tu nak bagi kepada 2-3 level commission, tak ada masalah lah. Ini simple saja ekosistem bisnes Mova ni dan jelas nampak di situ. Tidak ada sebarang penipuan, tidak ada Ponzi scheme di sini, tidak ada skim cepat kaya ke. Dia bukan pelaburan yang mana anda kena bayar lepas tu tunggu goyang kaki dapat duit. Kan, dia bukan juga cari orang untuk bayar ataupun untuk tarik orang baru melabur, bukan. Okey, anda tak akan dapat apa-apa daripada pelaburan orang, tak ada.
yang mana anda hanya invite orang guna secara percuma. Lepas tu anda juga boleh invite dia jadi buat bisnes kalau dia nak, sebab benda ni ada peluang bisnes kan. So kita educate market supaya dia orang ada peluang bisnes. Katalah saya mengajak orang untuk jual daging burger kan. So bila saya cerita terang bagi penerangan macam mana nak buat bisnes burger dan sebagainya, so lepas tu saya jual lah burger ni kepada mereka. Adakah salah? Kan, tak salah lah, sama dengan Mova. Saya terangkan dalam Mova ni ada peluang bisnes. So bila mereka beli aplikasi Mova, saya dapatlah komisen. Itu saja. So seterusnya, bisnes cashback ni ada masa depan ke? Kan ada masa depan, ada peluang ke? Macam tak pernah nampak kan bisnes cashback ni. Kita tengok syarikat yang dah pun lebih 10 tahun dalam market. Nama dia adalah Shopback. Shopback ni dia dah ada 5 juta user di Malaysia sahaja. So dia ada 800,000 order every month in travel, fashion and more, dan banyak lagi lah kan. 800,000 order. Ini bila ni? Ini tahun 2023. 55% user adalah daripada umur 25 hingga 44. 80% adalah yang menggunakan telefon bimbit. Jadi 5 juta tu banyak guys. Okay, banyak. Lepas tu 800,000 order tu banyak setiap bulan. Okey, dan dia bermula bila tahun 2014 dan waktu ini hanya 3 order sehari. Maknanya bukan orang order membeli di Shopback, orang beli sama juga, orang beli di Shopee, orang beli di Lazada kan. Tetapi masa tu hanya 3 order saja. Tetapi sekarang ni, masa ni tahun 2023 ni, sehari transaksi dia 500,000 order. Maknanya orang sebelum beli di Shopee, di TikTok, orang guna Shopback dulu untuk dapat cashback. So ada 500,000 transaksi sehari. Anda bayangkan kalau dia orang dapat RM1 dah lah kan. Maknanya sehari dia orang dapat RM500,000 untuk bahagian cashback sahaja. Dan dia tunjuk dekat sini Shopback member 208 juta cashback telah diberikan kepada pengguna di Malaysia. 208 juta ya tuan-tuan puan-puan di Malaysia sahaja. So masa ni 208 juta lebih kurang 8 tahun beroperasi di Malaysia, dah 200 juta. So ada potensi tak? Ini adalah tahun 2023 So ini adalah gambar website yang terbaru. Okay? So dia dah ada 55 juta user worldwide. Worldwide ni sebab dia bukan hanya di Malaysia, dia ada di Singapura. Dia bermula di Singapura, lepas tu ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Filipina dan banyak lagi lah. Dan ada 20,000 lebih kedai, 85 juta shopping trip per year. Setiap bulan, setiap tahun 85 juta. Okay? Trip ataupun order lah. Okay? Dan diorang punya cashback yang telah dijana adalah 650 juta US dollar. 650 juta US dollar cashback yang telah dijana. Ada potensi ke tak ada? Ada potensi ke tak ada? Memang ada potensi lah. Okay, kita tengok Mova pula. 3 bulan beroperasi di Indonesia. Ini data yang masa dia baru start hari tu. 130,000 partners. Okay, partners dalam tempoh 3 bulan sahaja. Dan 6.1 juta cashback telah diberikan dalam masa 3 bulan saja ni di Indonesia. Sebab Mova ni hanya di Malaysia dan Indonesia sahaja. Dan dalam tempoh sebulan lebih di Malaysia ada 15,000 partner. Orang-orang yang dah join partner Mova ni. Okay. So ini kalau kita tengok ni, saya nak tunjukkan antara influencer-influencer di Indonesia yang memula promote Mova. Kalau Mova ni bukanlah benda yang berpotensi, tak ada manfaat ataupun tak bagus lah kan. Diorang ni tak peduli pun. Ini Fuji. Fuji ni influencer Indonesia, dia ada 37,000 follower. Dan yang ni Sarwan, saya tak kenal sangat sebenarnya, cuma saya nampak dia orang promote Mova lah. Okay, dia orang promote Mova 9.6 juta follower di TikTok. Dan ini adalah Willy Salim pun sama dia promote Mova, dia ada berapa 77.9 juta follower. Bukan sebarang-sebarang guys. Okay, so kita tengok ni pula adalah video pada 1 Oktober daripada mana ni, astroawani.com. Okay, JV antara Mova dengan Lazada. So video ni nanti anda boleh tengok lah penerangan, bukan penerangan lah, video yang mana Mova bekerjasama dengan Lazada, okay, untuk memberikan cashback. Cuma sekarang ni masa video saya tengah buat video ni masih lagi dalam proses.
Okey, so kita tekan next. Bagaimana untuk bermula? So macam mana anda nak join? Yang pertama, anda daftar akaun secara percuma. Lepas tu dapatkan link dan affiliate code di bawah video ni ataupun pada bahagian komen ataupun pada bahagian bio kalau anda tengok video ni di TikTok. Seterusnya, upgrade ke akaun affiliate partner. Jadi kalau anda nak buat bisnes, upgrade lah akaun anda. Kan, kalau anda nak jadi user saja, nak guna saja untuk dapatkan cashback, boleh guna secara percuma. Tapi kalau anda nak buat bisnes, maksud bisnes ni maksudnya kalau anda nak kumpul user-user anda sendiri, maka anda kena jadi affiliate partner lah. Seterusnya, join WhatsApp group. Okey, untuk bantuan dan juga untuk pembelajaran. Sebab anda kena fahamlah banyak benda-benda teknikal, macam mana nak cakap dengan orang, kalau ada isu teknikal dan sebagainya, anda kena tahulah. Seterusnya, mula kongsi dan invite kenalan anda. Very simple, itu saja. Okay. So, saya dah sediakan dekat bawah video ni, sama ada dalam komen ataupun dalam website kalau anda tengok, ataupun dalam TikTok, anda boleh pergi kat bio. Carilah link yang saya sediakan dan juga kod yang telah saya sediakan untuk anda register. Lepas anda dah ada account, anda pergi yang pertama, klik pada Me ni. Ni cara nak upgrade jadi affiliate partner. Klik dekat Me. And then anda sampai page ni, yang kedua anda klik pada view all. Okay, klik view all. Anda akan nampak macam ni. Untuk upgrade, so harga dia 299. Jangan risau, anda tak perlu bayar 299 ni. Ini yang ketiga, tekan ni dulu. Tekan button ni. Selepas anda tekan ni, dia akan keluar yang gambar yang ketiga ni. So dekat bawah tu ada affiliate code. So dekat affiliate code tu, yang nombor 4 ni anda tengok saya dah sediakan dekat komen, dekat bawah ataupun dekat bio. Dapatkan kod tu dan masukkan di sini. Anda akan dapat potongan RM100 jadi 199 sahaja. So masa pembayaran tu dia akan jadi 200 lebih sikit sebab ada SST, ada cukai government lah. Okey, dan tekan bayar ni anda bayar macam biasalah menggunakan SPX. Okey, so apa nak buat selepas jadi affiliate partner? Kalau tengok gambar ni kan, kita ada beberapa kelas macam daripada Muhammad Fazli ni. Kelas pukul 8.30 malam biasanya dan dalam bahasa Melayu. Lepas tu daripada Kenny ni dalam bahasa Cina. Okey, Mandarin lah. Okey. So belajar, join kelas percuma, sertai community. Anda jangan risau, bila anda join nanti, anda boleh join dalam grup saya. Nanti anda akan jumpa dan boleh tanya saya lah berkaitan dengan strategi dan sebagainya. Buat pembelian di Shopee dan TikTok, guna Mova untuk dapatkan cashback. Rasai sendiri pengalaman membeli dan dapat cashback. So kalau anda dah guna, anda dah jadi user atau menjadi affiliate partner ni, janganlah tak beli kan. Janganlah tak membeli menggunakan Mova. Anda kena feeling. Cuba rasa sendiri macam mana dapat cashback tu. Seterusnya, invite orang terdekat guna Mova melalui link anda. So yang pertama, bila anda dah dapat link affiliate partner, invite lah adik anda, abang anda, kakak, ahli keluarga semua kan. Invite orang yang terdekat dulu. Sebab orang-orang di keliling kita ni memang belanja di Shopee, belanja di TikTok, belanja di Lazada kan. Alright, so seterusnya dapatkan komisen pertama anda dari pembelian mereka. Tengok bila dia orang dah beli tu, macam mana anda akan dapat masuk komisen. Seterusnya, share peluang kepada yang berminat untuk join bisnes ataupun buat duit. Invite kenalan anda untuk sertai kelas. Bila ada kelas-kelas macam ni, anda mungkin tak tahu macam mana nak terangkan tentang Mova ni. Jadi invite diorang, tengok ataupun join kelas. So dalam kelas ni boleh bertanya secara live kan. Boleh bertanya dan trainer-trainer akan menjawab teruslah sama ada kelas mereka ini ataupun kelas saya juga. Okey, ini contoh pendapatan saya dalam Mova ni. Bukan saya nak tunjuk pendapatan, saya nak bagi penerangan lah. Ini adalah jumlah pendapatan yang 10,000 atas ni kan. Ini total lah jumlah pendapatan yang sudah diterima lah. Sudah diterima ni bukan maksudnya saya dah terima, maknanya saya berjaya hasilkan. Okey, dan bawah ni today. Pendapatan pada hari ini dia akan tunjukkan dekat sini lah. Hari ini dah dapat berapa. Kemudian yang ini pula cashback dan komisen pembelian. Kalau yang processing ni biasanya adalah daripada cashback yang anda beli dan juga cashback dari komisen 20% daripada user-user anda membeli. Okey, user anda beli tu anda akan dapat dekat sinilah dia akan proses dulu sebelum duit tu masuk. Dan seterusnya yang dah complete, ni yang dah kita withdraw, yang dah kita ambil semua ni. So dekat sinilah jumlah yang dah selesai. Dan jumlah yang kita boleh keluarkan pada masa kita tengok skrin ni lah kan. Dekat sini maknanya adalah jumlah baki-baki yang kita boleh keluarkan. Boleh klik withdraw ni je. Biasanya dia akan masuk pada hari yang sama ataupun sehari 2 hari selepas itu. Okey. Seterusnya pada bahagian ini pula
Ini sales commission anda tengok dekat sini RM10,080 ni sales commission ni apa dia? Commission hasil jualan aplikasi Mova ataupun account partner. Orang-orang yang upgrade account tu, yang tu dia panggil sebagai sale commission lah, jualan. Okey, jualan aplikasi Mova tu sendiri, SaaS tadi yang saya sebutkan, software as a service. Macam kita guna ChatGPT lah kan, ChatGPT Pro ataupun Plus ke Canva Pro kan. Jadi orang beli dia punya Pro tu, itu dia panggil software as a service, SaaS. Samalah juga dengan Mova, cuma Mova ni sekali bayar je, tak perlu bayar bulan-bulan. Seterusnya shopping commission. Okey, shopping commission ni adalah commission yang kita dapat hasil daripada pembelian. Kalau saya ni, kalau cashback saya, kalau tak silap saya lah dalam RM50, tak sampai RM50 kot, dalam 20 gitu je kot. Saya tak banyak sangat membelanja. Okey, tapi ini 700 ni saya dapat daripada mana? Daripada hasil jualan produk-produk di Shopee, di TikTok. Okey, daripada pengguna-pengguna saya. Jadi saya upgrade Mova ni 199 saja, tapi saya dah dapat 700. Dan ini passive income. Passive income yang maknanya setiap hari, kadang-kadang tu setiap hari masuk, cuma taklah banyak, ada sen-sen, ada ringgit-ringgit kan, tetapi dah dapat RM700 secara pasif. Daripada mana? Daripada 177 orang yang direct saya bawa lah. Saya bawa ke dalam Mova ni 177 orang. Di bawah saya ni ada affiliate partner 66 orang. Di bawah 66 orang ni ada lagi lah dia orang punya member-member dia orang kan, user-user dia orang. So daripada situ pun saya dapat commission jugalah. Jadi itulah dia apa itu Mova, dan dengan aplikasi ini anda boleh jana pendapatan pasif daripada jualan di Shopee, di TikTok dan juga Lazada. Bagi saya benda ni adalah satu potensi yang sangat bagus, dan bisnes ni mudah nak buat. Sebab apa? Sebab kita hanya invite orang guna Mova secara percuma, dan kita tak perlu nak ajar sangat pun mereka untuk beli di Shopee, TikTok, Lazada semua tu. Memang mereka dah biasa membeli, tiap-tiap bulan memang berbelanja. Ada orang yang saya jumpa dia belanja di Shopee 10,000 sebulan. 10,000 sebulan. Dia bagi tahu saya sendiri. So ada lagi lah orang yang belanja sebulan 2,000, 3,000, mungkin 200-300 sebulan dekat Shopee, TikTok kan. Jadi why not suruh mereka guna Mova dan mereka dapat cashback daripada pembelian yang mereka buat setiap bulan itu. Okey, jadi jangan lupa register Mova menggunakan link dan juga kod yang saya sediakan supaya anda boleh dapat guide daripada saya. Kalau anda nak belajar lagi berkaitan cara buat duit dan juga bisnes secara online, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi.